Sebab saya dulu kencing bubuih, malam-malam kerap bangun, kurang tidur. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, okey. Sekarang saya jogging boleh pergi ni, buat senaman. Pagi-pagi. Dulu saya tak boleh. Lari letih, penat. Ya, Alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aris bin Arifin. Saya lama dulu. Saya ada 3 serangkai juga ni. Kencing manis, kolesterol, lepas tu darah tinggi. Masa saya balik daripada Jitra, petang tu saya nak pergi makan, tiba-tiba saya tu hayang-hayang masa mata kabur. Tu saya macam nak rebah lah. Besok tu saya pergi klinik kesihatan Mantin lah. Doktor kata pakcik dah kena darah tinggi. Ni kencing manis ni, dia kata. Dia check, dia ambil darah 9 point berapa kan. Saya terkejut lah. Hitam lah kan. Sebab saya dulu kencing bubuih, malam-malam kerap bangun, kurang tidur. Lepas tu saya terbaca ni Betrin ni ni. Dia boleh dia menggantikan vitamin. Saya pada saya makan buat chemical ni, baik saya makan. Tapi saya makan ubat macam suplemen macam-macam dah cuba dah. Tapi dia maintain je lah, tak ada lah berkurang lah. Tapi Alhamdulillah lah, sejak saya mengamalkan Betrin ni, semua dah tak ada. Kencing dah okey, tidur pun okey, tak ada. Kencing pun bangun pagi je ubat macam-macam, suplemen pun macam-macam saya beli, penuh. Orang marah dah. Sikit baca sikit tidak mana order dia. Berapa banyak berhabis lah duit? Banyak ribu lah. Habislah duit simpan tu. Dekat mana jumpa je kuat? Dalam TikTok lah. Dalam TikTok saya. Saya cuba dah ni. Alhamdulillah lah, saya tak makan ubat darah tinggi dah. Tak makan lagi tu. Saya setiap pagi saya ada tu, dia punya cek darah tu. Dia 5.2 macam tu lah kan. Okey lah, tak ada lah dulu. Tak apa. Kalau 8 tu masa tu mata kabur nak pitam. Saya tahu tu dah kencing manis. Tapi sejak makan ni okey, Alhamdulillah lah. Bateri ni saya darah kencing manis dia kawal lah. Tak ada tinggi lah. Dia 5.6 ke bawah lah. Tak pernah naik lagi dah. Tu saya selalu ambil tiap hari pagi. Kalau puasa saya tu kadang 49. Tadi tu berapa lama tuan nampak kesan dia tu? Dah bulan lah dari start hari kena itu. Dah 3 bulan lah, 2 bulan okey lah. Alhamdulillah lah. Maknanya dalam 3 bulan. Tapi kesan dia awal pada tu lagi sebab makan tak ada apa dah okey lah. Lebih kurang berapa lama tu? Rasa sebulan dah. Sebulan dah nampak. Nampak dah. So Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, okey. Sekarang saya jogging boleh pergi ni, buat senaman. Pagi-pagi. Dulu saya tak boleh. Lari letih, penat. Ya, Alhamdulillah lah. So dari segi pemakanan macam mana? Saya makan, saya kata kalau kurang pada 10, makan 1 pagi, 1 malam. Saya amal itu lah. Sekarang saya kurang makan lah. Kalau malam tak makan lah. Siang aja. Dia kenyang lah. Dia okey. Pada mereka-mereka di luar sana yang ada masalah 3 serangkai ke, atau terutama dia yang ada penyakit kencing manis, eloklah mencuba Betrin ni. Betrin ni saya rasa sesuai sangat lah untuk menggantikan kita. Cubalah dia, insya-Allah. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan selamat lah.